Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak ikan puyuh ya. Masak kunir ikan puyuh. Jadi kita sianglah ikan puyuh ni dahulu. Ni tengok ni. Mak pun ada tolong siang. Maklumlah ikannya kecil-kecil. Tak adalah besar sangat. Ikan puyuh ni yang saya pancing sendiri tau. Itu hari. Tapi ikan ni tak adalah ikan puyuh semua. Ikan ni campur-campur. Ada ikan puyuh, ikan haruan. Tapi ikan sepat tu tak adalah. Ikan sepat tu nak umpan lain. Dapatlah merasa ikan puyuh segar ya. Rasa dia lain. Kalau kita pancing sendiri, ikan segar. Terus kita siang-siang kita masak. Ini bahan-bahan untuk kita masak ikan puyuh ya. Bawang besar ni kita potong nipis macam ni. Ni kita mayang. Sekarang ni kita nak kisar. Dan sini ada bawang putih, bawang merah, cili. Sedikit air sedikit tu. Untuk kita kisar halus. Masukkan kunyit. Sedikit air. Jom kita kisar. Ikan ni dah siap siang dan dicuci bersih. Barulah kita masukkan bahan yang telah kita kisar tadi. Kita masukkan sedikit air asam jawa. Jangan banyak sangat, nanti masam tak sedap pula. Jom kita tumis. Jom panaskan minyak dulu. Tumis bawang sehingga ke kuning-kuningan. Inilah, ini dapur ibu anda kita. Biasalah, Kuali Legend. Bawang kita dah ke kuning-kuningan. Bolehlah kita masukkan ikan yang telah kita masukkan sambal yang kita kisar tadi. Nampak? Bismillah. Sekarang kita masukkan garam secukupnya. Nampak ni, dah kering macam ni. Kita tutuplah api. Kita tak mau dia kering sangat, kuah sangat pun tak sedap. Dia kering-kering macam ni. Dah siap macam ni lah rupanya. Lauk ni kegemaran saya dulu, kini dan selamanya. Inilah paling saya suka. Selamat mencuba.